siapa kat atas? Mami Ami. Mana Daddy? Hai, Riz. Lah, Daddy tak ada. Daddy ada hal. Mami Ami seorang je yang datang. Tapi tadi Daddy ada. Ni kau ni. Iris nak Daddy datang kan? Nak. Kalau Iris nak, Iris kena rendam kat dalam tu. Iris masuk. Iris nak Daddy datang kan? Nak. Nak. Okey, bagus. Daddy datang ni. Daddy datang. Nanti Daddy datang. Tahan ni, tahan. Daddy kita punya kan? Hah? Datang pun. Kenapa muka? Hai, babe. Hai. Mami Ami. Umi cakap kalau buat macam ni, Daddy datang. Tapi Iris tak suka. Daddy Zarif tu kalau datang ke rumah Umi, dia datang makan je kan? Tak. Habis tu Uncle Zarif tu datang ke rumah buat apa? Umi kan dengan Daddy kan suka tengok movie je. Dia orang tengok kat mana? Lentuk dalam bilik gelap-gelap. Kat KL tu lagi best kan? Semua ada. Best lah. Kan ada Umi, Daddy, ada Mami Ami. Iris selalu ke pergi rumah Mami Ami tu? Iris tak pergi dah. Daddy yang datang rumah kita orang. Daddy datang rumah Iris dengan Mami Ami. Daddy datang seorang je. Daddy nak temankan Umi. Iris! Iris! Yo, yang. Ni. Baju siapa ni? Baju Daddy lah. Kan Daddy tahu movie kat sini. Jadi betul lah ya? Betul. Kan Iris dah cakap. Oh, yang lupa lah tu.